Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai murid-murid. Saya Cikgu Kamilia Azrin daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Langgar. Hari ini cikgu ingin membincangkan tentang bab 7, topik 7.2 iaitu tenaga keupayaan dan tenaga graviti. Pernahkah anda bermain dengan bola atau objek lain yang dijatuhkan dari tempat tinggi? Apa yang berlaku kepada objek tersebut apabila ia jatuh? Apa yang membuatkan bola itu jatuh ke bawah? Jadi, hari ini cikgu ingin membincangkan tentang tenaga keupayaan graviti. Berdasarkan video yang telah cikgu beri, iaitu video tentang pencerucuk, dia punya konsep adalah sama dengan tukul. Jadi, tukul yang telah diangkat ke suatu ketinggian dari permukaan bumi mempunyai tenaga keupayaan graviti. Tenaga keupayaan graviti adalah kerja yang dilakukan untuk mengangkat sesuatu objek ke suatu ketinggian h dari permukaan bumi. Jadi di sini bolehlah kita lihat yang tenaga keupayaan graviti mempunyai rumusnya yang tersendiri, iaitu mgh, di mana m diwakili oleh jisim objek dalam unit kg, g diwakili oleh pecutan graviti dalam unit ms-2 dan h ialah ketinggian dalam unit m. Mari kita lihat hubung kait antara kerja dengan tenaga keupayaan graviti. Objek berjisim m diangkat setinggi h secara menegak dari permukaan bumi. Jadi, rumus yang kita boleh dapat di sini adalah kerja yang dilakukan sama dengan berat yang didarabkan dengan tinggi yang diangkat. Maka, rumusnya adalah mgh. Oleh sebab tiada bentuk tenaga lain yang dihasilkan, maka semua kerja yang dilakukan terhadap objek itu akan ditukarkan kepada tenaga keupayaan graviti. Kerja yang dilakukan adalah sama dengan tenaga keupayaan graviti, iaitu mgh. Jadi murid-murid, jika kita nak menggunakan rumus untuk kerja dan juga untuk tenaga keupayaan graviti, kita boleh menggunakan rumus mgh. Okey, hari ini mari kita tengok contoh masalah numerical. Soalannya, sebuah lift di KLCC mengangkat suatu beban yang berjisim 1500 kg setinggi 30 meter. Jadi, soalannya, berapakah kerja yang dilakukan oleh lift itu? Jadi, ini adalah cara penyelesaiannya. W didarabkan dengan Fs sama juga dengan mgh. Jadi 1500 kg didarabkan dengan 10 ms-2 untuk daya tarikan graviti dan didarabkan dengan 30 meter. Jadi jawapan akhirnya adalah 450,000 joule. Kita lihat soalan B. Berapakah tenaga keupayaan graviti lift itu pada ketinggian 30 meter? Okey, tenaga keupayaan graviti juga adalah sama, iaitu menggunakan rumus yang sama, iaitu mgh. Jadi apabila kita membuat penyelesaian dia, dan kita akan memperolehi jawapannya yang sama, iaitu 450,000 joule. Jadi untuk soalan C, apakah hubung kait antara kerja yang dilakukan oleh lift dengan tenaga keupayaan graviti lift? Jadi hubungannya di sini, kerja yang dilakukan oleh lift adalah sama dengan tenaga keupayaan graviti yang dipunyai oleh lift.
Jadi bolehlah disimpulkan di sini, kerja yang dilakukan adalah sama dengan tenaga keupayaan graviti. Sekian, terima kasih.